handphone kita ni kan. Tepat insyaAllah. Okey. Tepat. Cuma tepat dari segi kiraan tu cepat, tapi dari segi kita guna tu apa? Alat yang kita guna kompas ke? Kompas pun salah untuk diri seorang, bersemayang seorang, untuk kita boleh lah. Tapi kena faham juga kompas ni dia gunakan utara magnetik. Utara dia yang bukan daripada tarikan magnet kan. Tarikan magnet ni beza-beza. Kadang-kadang kita masuk bilik ni arahnya sini sebab tarikan dia kat sini banyak. Kalau masuk bilik sebelah pula lain lagi. Sebab itu kompas ni kadang-kadang kita pergi hotel tu kena jaga-jaga. Kembali semula dalam Cikgu Podcast, dibawa khas oleh Kelab Sukan dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pertubuhan Teknologi dan Inovasi Pendidikan Malaysia. Dan episod kali ini ditaja oleh Kadokawa Gempak Stars. Jadi pada para penonton, jangan lupa subscribe YouTube Cikgu Podcast dan juga follow TikTok Cikgu Podcast. Sebab apa? Pentingnya share, follow, subscribe ni supaya kita semua dapat info dan manfaat dengan Cikgu Podcast ini. Jangan lupa tagline kita. Santai-santai, janji sampai. Jadi kita masih lagi dengan panel kita, Ustaz Najib dengan tajuk Falak dan Ibadah. Untuk segmen sebelum ni tadi kita dah kenal sedikit tentang Ustaz. So kita masuk segmen yang kedua ni, kita nak pergi deep lagi Ustaz. Nak kenal lagi, nak tahu lagi, nak faham lagi tentang ilmu falak tu. Tadi bila Ustaz cerita tadi kan guna apa tadi, bukan teropong, apa tadi? Teleskop. Ya Allah, minta maaf Ustaz. Guna teleskop, bawa pula teleskop pergi sekolah. Benda-benda tu sebenarnya kita pun tak silap saya, tak silap kami di JPN Johor pun Ustaz pernah buat demo. Buat demo untuk tengok anak bulan raya tahun 2022 gitulah. Itu pun kita dah teruja. Apalagi budak sekolah. Kan? Budak sekolah. Betul. Pengalaman tu kan. So untuk segmen kita yang kali ni kita nak dalami, nak fahami, nak tahu lebih lanjut lah tentang apa yang dikatakan falak tu. Dan ditambah sikit dalam ibadah. Kan? Dan ibadah. Falak dan ibadah tu. Berkaitan dia tu. Silakan Ustaz. Baik, macam yang saya sebut tadi tentang falak tu, satu yang berputar. Dia asal ada sebagainya disebut asalnya daripada perkataan bahasa Sumerian. Sumerian ni pun saya tak pasti apa, tapi maksudnya dia daripada perkataan pilak yang bermaksud sesuatu yang berputar. Kemudian barulah dalam bahasa Latin kita ni disebut juga sebagai astronomi, dan ada disebut dalam Quran yang saya sebut tadi. Ada dua ayat. Satu surah Yasin tadi, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Satu lagi surah Al-Anbiya ayat yang ke-33, wallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Allah kata dia Allah lah yang menciptakan malam dan juga siang, matahari dan bulan, dan masing-masing beredar, berputar atas edarannya. Maksudnya matahari dan bulan ni memang dia beredar sejak daripada mula-mula sekali diciptakan matahari ni. Dia memang beredar pada edaran dia, tak akan berlanggar dengan bulan ni sendiri. Dengan bumi tu hebat. Itu baru 3 kita tahu kan. Ada banyak. Tetapi sebenarnya kan kita ni ada dalam sistem suria. Betul. Bumi dalam sistem suria. Dalam sistem suria tu dikatakan ada yang mengelilingi matahari, itu sistem suria. Yang kita tahu sekarang ada 9. Bukan 9, 8 dah. Apollo tak termasuk dalam planet. Betul. Apollo dah digugurkan sebagai dia rupanya dia tidak mengelilingi matahari. Jadi kita baru jumpa 8. Sedangkan dalam Quran sebut ahada asyara kaukaban. Kawakib tu planet. Quran sebut ada 11. Manusia baru jumpa 8 je. Termasuklah bumi yang mengelilingi sistem suria matahari. Maksudnya sekarang ni kita makhluk bumi ni, manusia ni
belum jumpa ada lagi 3 planet ni lah. Ya betul. Okay. Kita baru ada 8 saja. Dulu kata 9 Apollo. Tapi Apollo tu dah digugurkan. Memang dah diisytihar oleh NASA, kata tak termasuk. Jadi masih dalam mencari lagi 3 belum jumpa. Masya-Allah. Itu yang kita tahu dalam sistem suria. Kemudian sistem suria ni yang mengelilingi planet yang mengelilingi matahari ni pula, dia mengelilingi dalam satu kawasan. Matahari bukan statik macam tu, bukan bumi pusing dia lepas tu dia diam, tak. Dia pun bergerak juga. Dalam masa kita pusing dia bergerak. Dia pun sama-sama. Dia bergerak dalam satu kitaran yang lebih besar yang disebut sebagai Bima Sakti. Milky Way, galaksi. Galaksi kan. Kita kan dalam galaksi Bima Sakti. Bahkan kita ni dekat lengan Bima Sakti je, sikit sangat dah. Kata saintis kira, dia punya saintis lah. Dia kata dalam Milky Way ni terkandung 200 bilion bintang-bintang, termasuklah bumi, matahari. Bintang tu maksudnya planet lah. Planet yang cuma kalau planet ni yang mengelilingi matahari. Kalau kita nak tahu planet dengan bintang apa beza dia, kalau waktu malam, tonton kalau kita tengok waktu malam, tengok atas nampak yang berkelip, itu bintang. Betul. Tapi kalau daripada banyak-banyak tu ada yang tak berkelip, itu dia planet. bersinar je kan. Bersinar je tu, itu planet. Itu bukan bintang. Itu bukan bintang. Itu maksudnya planet tu berada dekat lah dalam sistem suria kita. Sekarang ni kita tengok dalam bintang, planet-planet yang ada yang kita dah tengok, memang dia tak berkelip. Tapi kalau yang berkelip-kelip terang juga kelip, itu jauh lah bintang yang terlalu jauh kan. Tapi itu terkandung dalam Milky Way itu 200 bilion. 200 bilion tu apa? 200,000 juta bintang dalam Milky Way. Sedangkan Milky Way yang paling dekat dengan Milky Way ni, galaksi yang berjiran dengan Milky Way ni, namanya Andromeda. Andromeda ni pun kata saintis, dalam dia terkandung 200 bilion lagi. Jadi 200 bilion ni 200 bilion. Bima Sakti, Andromeda. Bahkan galaksi ni pun dia bertepek dekat cakrawala kita ni, ada 200 bilion lagi. Maksudnya 200 bilion kali dengan 200 bilion. Berbilion-bilion. Sebab itu kalau istilah kita katakan, kalau kita perhati di langit seperti pasir di lautan, banyaknya bintang seperti pasir. Pasir. Kalau pasir kita dekat, boleh kita kira tak pasir? Tak boleh kira. Macam itulah dekat langit, dia macam pasir. Tapi saya nampak sikit je. Ada 1, 2. Itu sebab cuaca kita tak baik lah. Tapi kalau cuaca kita baik, ataupun kita duduk tempat yang gelap, kan, dekat Terengganu, ke mana-mana yang gelap-gelap, kita akan nampak banyak sangat bintang. Itu memang macam pasir. Padahal satu-satu bintang tu dia punya besar, jauh besar daripada bumi kita ni. Kita ni kecil je sangat sebenarnya kan. Sampai kita umpamakan kalau jatuh satu titik apa tu, kita lepaskan pen, itu pun besar lagi. Dia kecil lagi bumi kita. Maksudnya kita nak cerita besarnya alam subhanallah, Allah yang Allah buat kita kan. Punya hebatnya Allah. Itu pun kita yang disebut, kata saintis yang kata ada 200 bilion kali 200 bilion tu, itu semua bawah as-sama'ud dunya, langit dunia. Baru langit dunia itu. Baru langit dunia. Belum cerita kisah Nabi naik ke Isra' Mi'raj tu, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh. Tak tahu macam mana ini. Maksudnya kita kan langit yang pertama lah. Ni yang disebut tadi tu banyak-banyak gumpalan. Itu baru langit pertama. Itu langit pertama. Itu pun manusia punya kajian. Betul. Dia kata yang baru dia jumpa, yang kita manusia boleh tangkap lah, boleh dapat. Padahal Nabi dibawa sampai langit ketujuh tu, dah melebihi daripada as-sama'ud dunya tadi, dah keluar sampai ketujuh pula lagi. Hebat. Itu yang kita kena faham, kita kena tahu tentang ilmu falak ni. Kita kena faham, ataupun astronomi lah, tak kisahlah. Kadang-kadang orang kata kita nak ilmu, saya suka macam bukan Islam pun dia suka astronomi kan. Tak apa, kita pun kalau nak falak ke astronomi tak kisah. Yang penting ilmu tu menjurus kepada kita untuk mengenal pencipta kita. Hebatnya Allah. Kita duduk hanya di dunia ni, bergaduh ke apa ke, orang baik orang kaya, itu saja daripada alam yang seluas-luas. Macam mana kait ni Ustaz dengan solat tu Ustaz? Macam mana kait dengan solat tu? Betul, okey. Tadi cerita umum lah, cerita falak tu. Tadi masa yang segmen kita yang sebelum ni kan, Ustaz ada cakap
tengok anak bulan ni bukan kata nak tunggu raya, nak tunggu puasa. Betul. Tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan. Betul. Tiap-tiap bulan tu tengok anak bulan apa tu? Untuk apa? Sebenarnya kita sebab itu kita zaman Nabi SAW dia hanya menggunakan kalender orang jahiliah. Orang jahiliah yang sebelum tu memang dah ada daripada Muharram, Safar sama. Itulah kalender juga yang dipakai daripada dulu. Nama yang sama Benda sama. Cuma bila nak raya, nak puasa, nak raya, nak hari raya Adha, Nabi suruh sahabat pergi dekat ufuk belah timur, belah barat, tengok anak bulan nampak ke tak. Itu je Nabi nak ngesahkan. Pakai apa tu Ustaz dulu? Mata kasar dia. Mata kasar ya? Tak ada, dia tak ada tu. Mata kasar. Boleh nampak dulu zaman Nabi 1400 tahun dulu cuaca baik lagi kan. Dan memang rekodnya Nabi banyaknya nampak. Sebab itu Nabi puasa kan 11 tahun, 29 hari lebih banyak daripada 30 hari. 30 hari tu sikit je. 2 hari, 2 kali ke sekali. Tapi maksudnya yang banyak tu 29 hari. Jadi maksudnya nampak anak bulan masa ketika itulah. Tapi kita zaman sekarang ni, bila sejak daripada zaman Sayyidina Umar, dia dah mula perkenalkan takwim hijrah kan. Bermula daripada hijrahnya Nabi tu, hijrah 1446 sekarang kan. Itulah takwim. Jadi takwim ni kita kena bentuk. Takwim bukan kalau zaman Nabi tu bila nak raya baru dia tengok, baru dia cakap. Tak ada. Ini kita dah kena anggarkan. Sebab itu kita boleh buat satu takwim yang cantik macam ni. Kan? Takwim yang kita rasanya banyak orang kalender, ada kalender. Kalau di jabatan semua dapat kan? Kalender ni macam mana kita boleh buat satu kalender yang cantik macam ni. Dia dah bahkan kita dah target dah. Bila nak puasa, bila raya, bila nak raya, bila akan berlaku gerhana pun ada dalam semua ada. Jadi maksudnya macam mana kita tahu nak gerhana? Itulah ilmu falak tu. Itu yang tiap-tiap bulan tu. Waktu solat pun ada. Waktu solat ni. Waktu solat tu ada. Waktu solat ni kita kalau nak betul-betul kira, saya belajar dulu 7 muka kertas A4 tu. 7 muka untuk satu hari. Daripada Zuhur sampailah subuh. Satu kertas A4. Ya betul. Sampai 7 muka. Maksudnya apa catatan? Jalan kira dia satu hari je. Subhanallah. Sebenarnya kalau betul-betul belajar, memang kalau belajar falak tu, orang dulu memang kira macam tu lah. Jadi dia kira macam ni daripada waktu istiwa, gelincir berapa, gelincir daripada istiwa. Dan ada formula dia Ustaz Ada formula. Istiwa sampai kepada gelincir 1 minit 4 saat. Matahari ni tengah-tengah atas langit kepala kita betul-betul. Kalau kita boleh ada satu garisan, lepas tu bulat matahari tu tengah-tengah matahari tu istiwa namanya. Dia keluar daripada timur ke barat, dia masuk sepenuhnya kawasan barat tu 1 minit 4 saat masa ni. Beza selang masa dia tu. 1 minit 4 saat. Sebab itu kalau kita nak tahu waktu Zuhur sekarang pukul berapa ni contohnya, nak tahu waktu istiwa, tolak 1 minit ataupun 2 minit lah. Kita tak ambil 4 saat tu, kita genapkan sampai 2 minit. Jadi 2 minit tolak. Jadi 2 minit itulah waktu istiwa yang disebut sebagai waktu haram semayang. Istiwa ni pun kena tahu juga sebab dia disebut waktu haram. Waktu haram kan macam lepas asar, lepas subuh. Waktu 2 minit sebelum Zuhur pun tak boleh semayang. Kan? 2 minit sebelum Zuhur macam kita nak semayang duha kan, boleh semayang tengah hari. Tapi 2 minit sebelum Zuhur tak boleh semayang. 2 minit senang kata ambil lah 5 minit. Tak boleh semayang. Kena stop. Itu waktu haram. Itu waktu haram. Tak boleh solat. Waktu haram ni ada 5 sebenarnya kan. Lepas subuh sampai matahari terbit. Matahari terbit sampai segalah. Kan, segalah tu lebih kurang dalam 15 minit. Selepas matahari terbit nak naik itu pun tak boleh. Sampai segalah tu macam tinggi pokok kelapa lah lebih kurang. Ataupun lepas minit matahari terbit tu 15 minit pun tak boleh semayang. Istiwa 5 minit atau 2 minit sebelum Zuhur tak boleh semayang. Lepas asar tak boleh semayang. Ketika matahari kekuning-kuningan 15 minit sebelum terbenam tu pun tak boleh semayang. Kecuali semayang asar boleh lah. Fardu kena lah. Semayang sunat tak boleh. Itu ada 5 waktu tu haram. Jadi tu maksudnya kita nak tahu tu kira ni waktu solat. Baru kita boleh terhasil ni. Tapi kita hasil ni kita ada software lah sekarang. Sekarang dah ada software lah. Senang lah. Orang awam lagi dah tak payah. Tengok je betul-betul. Itu kemudahan ni lah yang kita dapat kan daripada pakar-pakar ahli falak lah yang dah tengok dah semua tu. Dia semua dah. Cuma yelah kita nak tahu macam mana. Kalau falak tu memang itulah asalnya. Tapi sebabkan agaknya falak ni kita dah banyak sangat kemudahan kita ada. Waktu solat kita ada. Waktu asal tak payah pun tak apa. Dengar azan. Betul lah. Ada jam. Semua dah ada. Jadi benda dah ada. Kiblat pun masuk dalam masjid dah ada kiblat kan. Jadi benda-benda tu akhirnya
Kadang-kadang betul dia terlupa. Tapi kadang-kadang kalau kita berada di tempat luar, hutan, betul. Itu yang kita perlu. Okey Ustaz, tadi Ustaz ada cerita pasal kira waktu solat. Waktu solat, betul. Selain daripada waktu solat, arah kiblat tadi Ustaz cakap tadi kalau duduk dalam hutan. Kalau kami lah betul. buat camping pergi hutan, tak tahu arah kiblat ni. Matahari pun tak nampak sebab pokok penuh ni. Betul. Kaedahnya yang mudah kan. Kaedah yang mudah sebenarnya kita ni kena biasakan tahu arah kompas kita, arah utara kita mana kita kena tahu. Itu je asas sebenarnya. Asas. Kalau kita, dan kita tahu kalau kita di Malaysia ni arah kiblat kita adalah arah barat. Dia arah barat yang tepatnya 270. Kalau barat betul-betul tepat 270. Tapi kita kalau di Malaysia ni dia kena tambah sikit utara. 290 atau 292 lah gitu. Kalau di Johor ni yang setepatnya 292 darjah 58 minit 55 saat Johor Bahru. Johor Bahru. Tapi kita sebenarnya berbeza-beza waktu. Itu tak sama. Kalau makin utara dia jadi 290 gitulah. Ada katalah 29. Jadi cuma kita kalau kata tadi soalan kalau kita berada di hutan tu macam mana? Paling kurang kita tahu arah. Oh, saya tahu arah timur, barat, utara, selatan. Macam mana nak tahu? Sama ada kita ambil kompas. Jam kita dah banyak kompas kan. Kita ada kompas, okey, jam kita pun dah banyak kompas kan. Buka, okey, tengok arah utara mana. Arah utara sini. Sekarang kita kiblat kita barat. Tengok barat, kita tambahkan sikit 20 degree ke atas. Jadi 290 gitulah. 293 darjah utara. Tu je kita tahu. Mudah mudah. Tapi sekarang kan ada apps kan Ustaz? Sekarang dah banyak senang. Adakah apps tu tepat? Apps yang dalam handphone kita ni kan? Tepat insya-Allah. Okey. Tepat, cuma tepat dari segi kiraan tu cepat, tapi dari segi kita guna tu apa? Alat yang kita guna kompas ke? Kompas pun salah untuk diri seorang, bersemayang seorang, untuk kita boleh lah. Tapi kena faham juga kompas ni dia gunakan utara magnetik. Utara dia yang bukan daripada daripada tarikan magnet kan. Tarikan magnet ni beza-beza. Kadang-kadang kita masuk bilik ni arahnya sini sebab tarikan dia kat sini banyak. Kalau masuk bilik sebelah pula lain lagi. Sebab itu kompas ni kadang-kadang kita pergi hotel itu kena jaga-jaga. Kena pastikan. Maksudnya kena betul-betul. Itu kompas Ustaz. Kalau ilmu falak tu yang betul. Yang betulnya. Yang kita sebenarnya kalau ilmu falak ni tak tengok pada kompas, kuranglah. Kompas tu tak tepat. Kalau nak betul-betul tengok matahari. Matahari inilah kita gunakan, ini alatnya namanya. Inilah namanya special lah Ustaz. Ustaz siap bawa alat apa semua. Ni adalah memang pakar lah kata-kata. Beruntung kita punya penonton kita untuk episod yang ni. Alhamdulillah. Sebab kita pun percaya tak semua orang dapat tengok. Betul. Ustaz cerita dulu. Ini Ustaz, sebenarnya Ustaz alat ni dah diguna dulu lagi dah. Alat yang dicipta oleh orang Islam, dia sebenarnya satu dari seperempat kan, robot ni namanya seperempat daripada bulan. Dia boleh kira ketinggian matahari. Ini sebenarnya caranya tengok matahari ni masuk daripada lubang. Ustaz tunjuk ke kamera. Tunjuk ke kamera. Gitu kan. Kamera sana Ustaz. Okey. Maksudnya kita tengok arah ni tinggi, contohnya gini kan. Tengok tinggi matahari sana. Dia akan masuk satu bayang daripada lubang ni tembus ke lubang yang kedua. Kemudian lubang-lubang ni yang menunjukkan bahawa tinggi matahari tu tepat dah. Kemudian dia ada satu, sebenarnya ada tali ni, ada ladum sepatutnya. Ada batu. Batu. Dengan yang menentukan degree dia tu lah. Betul. Nanti dia akan tahu, dia akan jadi dikira daripada sini. Daripada kira sini je dia boleh tahu arah kiblat kita. Kita pun boleh buat kiraan tentang waktu solat pun boleh tahu. Maksudnya alat ni. Alat yang dicipta oleh orang dulu, siapa namanya? Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ketika dia belayar. Dia kan Ibnu Battuta ni pelayar Islam yang mengelilingi dunia kan. Dalam cerita dia nak pergi satu tempat tu, dia sampai satu pulau contohnya. Dia tak nak turun satu pulau tu, dia nak tengok ada orang ke tak, berapa orang dalamnya dan dekat pulau tu. Dia tak turun berlabuh, tak ada. Dia tengok dulu berapa orang atas tu, dia nak berdakwah kan. Dia tengok saja kat pulau tu tinggi
tinggi gunung Dia guna tu alat tinggi macam ni mana, je. kan? Guna alat ni. Kemudian dia akan kira berapa lebih kurang. Kemudian dia tengok daripada gunung tu ada berapa mata air yang keluar, air terjun. Ada 2 ke 3 mata air tu. Daripada situ pun dia boleh dah anggarkan berapa orang dekat penduduk kat situ. Dia boleh tahu. Dia boleh anggar tu. Jadi kalau dia kata macam ramai dia nak turun, baru dia mendarat je. Baru dia turun. Tu sampai macam tu. Maksudnya ilmu falak tu sampai guna dia macam tu. Itu yang maksudnya banyak kegunaan dia lah. Ini namanya rubuk mujayyab, satu daripadanya lah. Apa Ustaz? Rubuk mujayyab. Rubuk mujayyab. Ba belakangnya ba. Huruf ba belakang mujayyab. Jadi maksudnya alat ini sampai sekarang diguna pakai lah Ustaz. Dah tak pakai dah orang. Tak pakai, orang dah pakai apps apa semua tu lah. Semua. Betul. Tapi yang tepatnya tadi inilah alat. Betul maksudnya yang saya tak nafikan tepat, kalau yang baru-baru ni pun tepat. Cuma maksudnya ini cara orang dulu kan. Cara orang dulu tradisional. Dia tak ada apps kita ni, tak ada apa. Tapi orang dulu dia punya kiraan dia tu pakai guna ni. Maksudnya alat-alat macam ni lah kan. Untuk menentukan arah utara dia. Kita sebenarnya arah yang terbaik untuk kita kiblat ni gunakan utara benar. Utara benar ni berdasarkan matahari lah. Mesti matahari punya kedudukan tu. Yang biasa kalau kita tengok orang guna alat terolite. Tahu terolite? Tak. Terolite tu yang biasa orang ukur jalan tu. Alat yang warna kuning tu tepi jalan kan. Dia tak pacak sini satu, orang sana satu kan. Lepas tu dia teropong gitu kan. Itulah alat terolite. Alat terolite ini juga digunakan untuk tengok bulan. Memang antara alat yang terbaik lah setakat ni. Tak ada yang lain selain daripada teleskop lah. Jadi maksudnya terolite itu kita guna untuk kita kira degree untuk kiblat. Itu kalau dia dah setting dengan cerapan matahari, maka arah dia kalau dipusing mana-mana ke tu, itu tepat. Sebab itu orang kalau tengok ukur tanah, tanah kita ada tanah, tanah sekan kaki je. Tapi berebut ataupun kadang-kadang bila termasuk kawasan orang kan, bila diukur-ukur tu, orang ukur tu bila diukur. Sebab itu saya dulu dekat Kuzar tu, saya kena duduk dekat tengah padang, disuruh kira tanah dengan alat terolite tu. Nak kerja apa buat benda kita fikir kan. Rupanya benda tu itulah alat. Sebab itu falak ni dia lebih besar skop dia daripada astronomi. Astronomi dia hanya langit saja. Dia hanya tengok bintang, dia tak tengok yang bawah ni. Tapi falak sampai arah kiblat tu kena pakai tu kan, kena pakai arah tu tuju betul, tepat ke tidak kan. Dia maksudnya kita belajar sampai macam yang kita tahulah. Jadi baru kita tahu arah kiblat tu yang sebenar. Sebab sekarang ni bila dulu kan kita kata bila nak buat satu masjid mesti ada pengesahan daripada Jabatan Agama kan. Sedangkan orang Jabatan Agama ni tahu ke kiblat ni? Kiblat 292 tu tak tahu. Sebab itu keperluan bila di Jabatan Mufti tu dibuatkan satu unit falak untuk kerja dia memang mengesahkan. Mengesah tu bukan ngesah gah gitu aja. Dia kira, dia bagi azimut dia. Ada SOP dia lah. Kita pakai GPS. Kan kita nak tahu satu tempat, nak kira kiblat, kita mesti tahu GPS koordinat kita kat mana, berapa yang sebenar. Lepas tu baru kita boleh buat kiraat. Baru kita dah ada guide tu, kita tahu okey, ini kiblat je. Maksudnya Ustaz, kalau macam premis-premis ke kan, yang baru dibuka ke, dan dia nak wujudkan surau dalam premis tu kan. So dia mesti melalui Jabatan Mufti untuk pengukuran kiblat. Jabatan Mufti, pengesahan daripada Jabatan Mufti. Okay Ustaz, tadi kalau kita tengok yang zaman-zaman dulu sebelum ni kan, sebab teknologi tak ada, kita menggunakan alat-alat macam ni mengukur untuk nak waktu solat masuk bila semua berpandukan kepada arah matahari. Kalau lah sebulan tu musim hujan, apa solusi, kaedah yang terbaik nak mengukur tu? Ada. Dia ada, tak semestinya matahari satu daripadanya lah. Tapi ada cara lain juga yang kita boleh tahu untuk kita ukur kiblat tu. Kadang-kadang kiblat ni kalau cara yang tradisional, yang mudahnya yang memang matahari lah besarnya. Tapi kadang-kadang bintang pun ada. Waktu malam kita tak ada matahari, macam mana kita nak tahu arah kiblat kan? Dia ada namanya bulan boleh Ustaz? Bulan tak boleh. Sebab apa tak boleh Ustaz? Sebab bulan dia bergerak ikut dia boleh. Dia berbeza kan. Yang saya tahu Ustaz, yang bintang yang tiga, kalau nampak tiga tu kan. Itu namanya bintang dalam satu buruj namanya Orion. Buruj ataupun disebut Babadur ataupun Belantik. Yang bulan buruj tu
ada bentuk macam orang main panah tu. Dia punya badan dia tu dekat kawasan pinggang dia tu ada 3 bintang sederit. An-Nilam, An-Nitaq, Mintaqa. 3 bintang sederit. 3 bintang sederit ni. Ustaz, jap. Saya sebenarnya macam tenganga terpegun tau. Tengok cerita dia kan. Saya tengok ni, kami tengok ustaz ni kejap jadi macam ahli astronomi. Kejap jadi macam ahli fizik. Ahli fizik. Kena jadi ustaz. Jabatan ukur tanah pun. Jabatan ukur tanah pun juga. Kan? Sebab itu memang falak ni tu. Itu dia sebenarnya. Itu sebab sebenarnya sains ni pun sebenarnya kan dikuasai oleh ulama-ulama kita dulu. Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni. Dia ahli agama dan dia juga astronomer. Maksudnya orang falak ni semua sekali. Bahkan falak ni sebenarnya ilmu falak ni ilmu yang mesti ada pada setiap ulama zaman silam. Sebab ulama zaman silam dia kan asasnya nak sembahyang. Bila nak sembahyang dia mesti tahu ilmu macam mana nak tata waktu solat, kiblat dia, mana dia kan. Betul. Macam orang yang berdagang datang ke Melaka. Direkodkan orang yang datang ke Melaka pada dulu siapa namanya Ibnu Yunus ke apa gitu, datang ke Melaka. Dia nak sembahyang, dia bentang macam mana dia boleh tahu kiblat kat mana? So, bukan pakai kompas. Tu dia tengok bintang tu. Dia sama ada di bintang. Itu ilmu falak tu maksudnya. Maknanya tadi yang bintang 3 sederit tu, kita tengok kat langit nampak 3 bintang sederit tu. Betul. Itulah arah. Dia menuju ke arah kiblat. Dia menuju ke arah kiblat. Jadi waktu malam pun kita tengok. Ataupun satu lagi namanya bintang Al-Qutbi. Al-Qutbi ni bintang kutub. Bintang kutub utara. Kalau kita tahu bintang kutub ni dekat kutub utara, nampak bintang tu, oh ini utara kan. Macam mana kita nak tahu kiblat? Senang aje. Tuan-tuan ngadap ke situ, ngadap ke bintang kutbi tu, berdiri tegak, ngadap. Telinga kita ni kan pipih. Pipih kita tu, inilah lebih kurang kiblat kita. Sampai sekali Ustaz dia bukan tegak ni. Kan telinga kan dia ada pipih kecil ni kan, dia ke depan sikit. Bukan dia rata gini. Kalau rata barat, kan dia ke depan sikit. Dia lebih kurang anggaran. Itu pun boleh buat caranya. Sekarang ni paling senang kalau kita nak tahu kiblat, tengok astro punya piring. Betul. Tapi astro itu punya tepat piring Ustaz. Dia ngadap ke barat. Tapi tak boleh ikut astro betul-betul. Dia kena tambah sikit 20 degree ke. 20 degree macam mana nak tahu? Dia ada istilah 1 degree macam ni. Kalau 2 macam ni, buka kangkang ni, itu 5 degree. 5 darjah lebih kurang. Jarak ni 2 gini, ni kan, dia dalam 5. Kalau ni 1, antara 2 ni 1. Ni 5. Kemudian dia ada macam ni, ini 8 degree. Maksudnya antara ni, ni 8. Tadi 5. Maksud Ustaz, degree tu maksudnya kita punya arah. Arah maksudnya. Jadi contohnya macam tadi daripada piring astro tadi tu. Astro tu ngadap sana katalah. Kita kata ni kalau macam ni 5 kan. 5. Ni dia ada satu lagi gini, kalau buka macam ni 20. Ni 20. Ni 20. Antara ni dia ada sikit lagi. Jadi daripada piring tadi tu. Daripada piring astro tu. Kita buka jadi kita gini, ini piring kat sini. Maka kena tambah sini. Itulah lebih kurang anggaran. Ilmu baru lah kita kita tahu kan. Jadi kalau kata nak ke mana-mana betul kiblatnya, astro yang paling banyak orang pakai sekarang kan. Tengok piring dia kat mana, kita gini. Buka kat gini, arah sini ke sini lebih kurang dalam 20 degree. 20 degree, maka arah itulah kita ngadap arah kiblat. Banyak ilmu terdapat ini. Kadang dia pakai kompas, tapi kompas ni betul ke tidak? Kompas ni pusing kejap sini kan. Kompas memang saya kata tak boleh lah, susah. Tak berapa accurate lah. Betul. Sebab apatah lagi kita berada atas bangunan. Bangunan ni banyak dia punya tarikan dia punya dekat dia besi-besi dia tu kan. Dia memang berbeza-beza, tak boleh. Jadi nak paling pasti sekali, tengok kat luar nampak tu ke kan. Ataupun kita tengok sini matahari, dengan matahari. Kita kadang kena pasti mana utara kita, mana selatan kita kan. Itu yang paling basic lah, paling bagus kalau kita nak tahu. Okey, Ustaz. Banyak dah kita banyak sebab sangat ni. Ustaz bila cerita tadi, dia gunakan istilah-istilah, memang istilah falak lah, ilmu falak lah. Tapi bagi saya lah, kami itu satu benda yang baru. Itu yang tadi saya cakap tu, kejap macam ahli astronomi, kejap macam ahli fizik kan. Jadi sebenarnya kami percaya penonton-penonton juga dekat yang menonton kami lah dekat sini ni pun sedang teruja sekarang. Betul. Jadi ada banyak lagi yang kita nak kupas, ada banyak lagi benda yang kita nak fahami, dalami. So kita akan kembali selepas ini
Jangan ke mana-mana. Santai-santai, janji sampai.